Sebab itulah Masjid Temeluh Jaya yang diviralkan sehingga semaya subuh seperti semaya Jumaat. Polisi yang digambarkan oleh Tok Imam dan Jawatankuasa masjid situ, dia menswastakan masjid. Tok Imam kata bukan hak hamba, masjid ni bukan hak hamba. Pakak-pakak fikirlah lagu mana untuk membangunkan, meramaikan, memakmurkan, menghidupkan. Pakak fikir. Kalau sekadar hamba dan Jawatankuasa duk mikir, demo tidak mikir kata, apa akan jadi? Sebab itu hamba menswastakan masjid ni. Pakak-pakak fikirlah lagu mana cara kita nak bangunkan supaya masjid ni jadi masjid yang hebat. Inilah di antara satu usaha, inisiatif yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita. Bila dia Tuhan kenal kita, Tuhan akan bagi maghfirah. Bila dia Tuhan kenal, Tuhan akan bagi maghfirah pada kita. Apa dia maghfirah? Keampunan. Bila dia Allah Ta'ala bagi maghfirah pada kita, dalam masa yang sama Allah Ta'ala akan bagi rahmat. Ini jurujur dia. Bagaimana mu nak dapatkan rahmat Allah sedangkan mu tidak dapat maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala? Mu bergelombang dengan dosa. Lepas mu berdoa nak suruh Allah Ta'ala rahmatmu, dalam masa yang sama mu buat kerja yang Tuhan marah. Dan mu tidak buat kerja sehari tengah hari mu tu, kerja yang menjurus ke arah Allah Ta'ala kena. Muslimin muslimat semua, mungkin orang berpandangan marah dah kat hamba pasal hamba kata bukan rumah Tok Imam, bukan rumah Tok Bila dan sebagainya. Sebab itulah Masjid Temeluh Jaya yang diviralkan sehingga semaya subuh seperti semaya Jumaat. Polisi yang digambarkan oleh Tok Imam dan Jawatankuasa masjid situ, dia menswastakan masjid. Tok Imam kata bukan hak hamba, masjid ni bukan hak hamba. Pakak-pakak fikirlah lagu mana untuk membangunkan, meramaikan, memakmurkan, menghidupkan. Pakak fikir. Kalau sekadar hamba dan Jawatankuasa duk mikir, demo tidak mikir kata, apa akan jadi? Sebab itu hamba menswastakan masjid ni. Pakak-pakak fikirlah lagu mana cara kita nak bangunkan supaya masjid ni jadi masjid yang hebat. Inilah di antara satu usaha, inisiatif yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita yang melancarkan program Jelajah Da'i. Hari ini adalah hari hamba mari sini kuliah yang keempat dalam program yang dipanggil sebagai Jelajah Da'i. Dia akan cari siapa dia lagi yang boleh membantu untuk meramaikan rumah Allah Ta'ala. Kerana muslimin muslimat semua, tak ada lah tempat yang paling Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala paling redha sekali atas muka bumi adalah masjid. Dan tempat yang Tuhan paling benci sekali adalah kedai pasar. Fikirlah ke mana-mana pun janji orang akan ramai mari sembahyang Jumaat. Orang akan ramai mari dengan orang ngajar. Masjid akan nampak sibuk semua dengan kuliah maghribnya, dengan forumnya, kuliah duhanya, dengan kuliah subuhnya, forum waktu subuh, bual bicara. Fikir sahaja benda yang menjurus ke arah biar nampak sibuk masjid ni. Dan dengan aktiviti-aktiviti yang menjurus ke arah membantu masyarakat. Kita memerlukan kewangan yang banyak di masjid. Bila masjid banyak
Pitih tu juga kita membantu masyarakat. Bukan bila pitih masjid banyak kita sipet. Kita buat program berbagai-bagai. Kita minta sumbangan kok kiri, kok kanan, atas, bawah, bagai-bagai cara. Supaya keuangan masjid tu mantap. Dengan keuangan itulah kita boleh menjadikan pengurusan masjid ini pengurusan yang profesional. Kalau perlu ada keraning, kalau perlu ada tukang kebun, kalau perlu ada tok siap, fikir-fikirlah supaya biar nampak pengurusan masjid ini teratur. Tidak duduk atas kepala tu imam saja tu. Memerlukan keuangan, sokongan-sokongan daripada pihak-pihak seperti yang menghancurkan malam ni, pihak halaqah. Memohon sumbangan daripada tuan-tuan. Sumbangan itu akan digunakan untuk program ke depan pula. Dan dia akan panggil da'i-da'i, orang-orang yang ada nama, pelah-pelah, capuk-capuk, untuk mari bagi tazkirah. Bila orang dengar nama-nama besar, sudah tentu orang kohramah mari. Dalam masa yang sama, masjid akan nampak makmur, keuangan akan kohor banyak, pasal orang kohor mari. Bola depan buat pula, bola depan buat pula, bola depan buat pula. Sumbangan itu mari mana? Dalam poket tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ni Allah Taala jemput kita jadi tetamu dia. Dalam banyak-banyak masjid hamba jalan, mungkin ada masjid yang hamba tak tengok. Tapi satu masjid sahaja yang hamba tengok, iaitu Masjid Jalan Bayar, Masjid Ija nama dia. Dekat rumah Tok Peti. Dia nak letak banner, siapa dia ceramah tu, dia nak gantung tu, di atas tu dia tulis ayat ke. Satu ayat yang memotivasikan kita. Satu ayat yang mengetuk pintu hati kita. Dia tulis, selamat datang tetamu Allah. Dia nak suruh biar kita mari dalam hati kita, kita mari masjid ni adalah tetamu Allah. Tuhan yang jemput kita. Bukan mari masjid betul led. Bukan mari masjid lah pada tu. Bukan mari masjid tak ada lagi kerana tu. Bukan mari masjid pasal pesing dia tu, basuh dia tu. Kita mari masjid ni sebagai tetamu Allah. Bila dalam hati kita merasai bahawa kita mari masjid ni sebagai tetamu Allah, sudah tentu kita akan merasa syukur yang teramat sangat. Ini penanda Allah Ta'ala masih kasih dan sayang kepada kita. Sebab tu dia jemput kita mari. Nama kita masih ada lagi di sisi Allah. Dia tak delete lagi nama kita. Jangan bidah siapa Allah Ta'ala summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bila dia Allah Ta'ala delete nama, mutasah royaklah duduk sebelah masjid, mutasah royaklah duduk depan masjid, rumah-rumah belakang masjid, mu tidak akan mari ke masjid. Jangan bidah siapa ke kelah tu ibu-ibu dan bapa semua. Bila kita memahami hakikat kita mari ni sebagai tetamu Allah, lihat saja. Bila kita pergi Mekah, sama ada mengerjakan haji ataupun umrah, mutawif kita panggil gabriel kita. Mutawif panggil kita duyufur rahman, tetamu Allah. Kita tidak argue, kita tidak ogeh kira apa. Malah kita terima panggilan tu. Dan kita sendiri pun kecek dengan orang. Kita kata gabriel, Allah syukurlah pada Allah Ta'ala, Tuhan jemput hamba. Bapa guna perkataan Tuhan jemput? Terima surat bila Tuhan hantar? Bila Tuhan telefon kita? Bunyi suara mana Tuhan suruh pergi Makkah? Bapa kita tak kata tabung haji jemput kita?
Bapa kita tak kata Arab Saudi jemput kita. Bapa kita tak kata travel yang jemput kita. Bapa kita gibu Tuhan jemput kita. Tuhan jemput dia mau pergi mana? Pergi Mekah. Bapa yang mau nak pergi Mekah? Kerana di Mekah ada ibu segala rumah Allah, yakni Kaabah. Bila kita tahu penerima tawaran sebagai tetamu Allah, kita bersedia bagai nak roh. Berminggu-minggu kita bersedia. Bukan setakat bersedia benda-benda main-main je. Dari segi material, kakah-kakah nak bawa. Hati kita pun kita bersihkan. Hotel orang kita kutip bayar. Jumpa orang kecek lembut. Jumpa orang minta maaf. Apa? Pasal kita nak bawa hati yang suci, hati yang bersih, pergi di Kaabah, rumah, segala rumah Allah Ta'ala. Kabar-kabar balik ke tanah Jawi, balik kampung halaman kita, ada cawangan-cawangan rumah Allah, yakni masjid. Masjid-masjid, kita tak rasa kita jadi tetamu Allah. Sebab itu kita tidak bersedia, kita tidak berongga, dan kita tidak menanti-nanti untuk mari ke masjid. Pasal kita tidak merasai kita mari ke masjid tetamu Allah. Andainya kalau dalam hati kita, kita merasa aku tetamu Allah, berongga kita tuan-tuan. Muslimin muslimat semua selalu hamba contohkan. Kalau pada takdir lah tueku Radio Kelantan, Sultan Kelantan panggil kita ke Istana Balai Besar. Dia panggil kita esok pukul 9 pagi. Dia panggil kita supaya pergi ngadak dia di balai Istana Balai Besar depan Masjid Muhammadi. Tuan-tuan rasa kan? Habis orang tuan-tuan royak Sohu. Apa? Pasal tueku panggil, Raja Kelantan panggil. Tuan pergi pagi esok dek, malam ni lagi pergi. Bapa pergi awal, tidur sana, takut pagi esok tak ada jeng jalan dan bagai-bagai. Kerja raja tu, raja jemput pukul 9, 7:30 duduk pacak dah luar tu. Pasal kita tahu dia tu raja. Maliki Yaumiddin, raja segala raja jemput, kita tak reti. Raja segala raja, Maliki Yaumiddin jemput, kita tak reti. Nampak? Tak jijik kita, tak mari dalam hati kita. Memang kita kena hormat raja kita. Sebab itu kita guna ayat ampun tuanku, semua patut harap diampun. Kita basuh, kita patut, kita junjung kerjaan dia. Itu kaedah dunia. Tapi kerjaan dengan Allah Ta'ala mujunjung ke tak? Mujunjung ke tak kerja Allah Ta'ala? Setara mana mu dengan Allah Ta'ala? Kalau dengan Allah Ta'ala setara tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi. Aku sebagai Khalik Muta'ira, setara ni ya tuan-tuan, ya Allah ada dalam hati kita. Bona ayat mulut I love you Allah. Tak ada lah yang paling aku kasih, cinta dan sayang Allah, segala-galanya Allah. Royak kau manusia sama manusia boleh, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Gapo dia ada dalam hatimu.